Fakta tentang ikan patin, para pemancing kena tahu. Sebelum tu, yang belum follow, jemput follow dulu. Like, comment and share. Sudah? Terima kasih. Yang pertama, patin ni sangat bergantung pada bau untuk mencari makanan. Patin ni lebih percaya bau daripada rupa umpan. Sebab tu umpan berbau kuat, masam, manis atau peram lebih mudah disambar. Kedua, aktif cari makan pada waktu tertentu. Antara waktu paling aktif ikan patin ni cari makan awal pagi, antara 6 ke 9 pagi, petang ke senja, waktu malam terutama kolam sunyi. Waktu siang panas terik, ikan patin jadi pasif. Ketiga, spesies ikan dasar. Ikan patin biasanya akan mencari makanan di dasar kolam, bukan atas permukaan air. Keempat, sensitif dengan bunyi dan getaran, kolam sunyi ikan patin lebih berani keluar. Banyak bunyi bising di sekeliling membuatkan patin ni menjauh. Kelima, patin ni bijak lepas dari mata kail. Bila patin sedut, umpan tu bukan terus telan. Dia rasa dulu, kalau ada rasa pelik atau benda tajam, dia akan ludah semula. Solusinya, mata kail kena betul-betul tajam supaya mudah mencangkuk dan mata kail jangan besar sangat. Keenam, tarikan bukan secara mengejut tapi konsisten. Bila strike patin, biasanya dia tak menyantap kasar, tapi tarik berat dan berterusan. Jadi drag jangan terlalu ketat, biar ikan patin ni lari sikit. Ketujuh, ikan patin ni suka kawasan berlumpur. Patin gemar kawasan berlumpur kerana lumpur menyediakan makanan seperti serangga kecil, tumbuhan dan tempat berlindung dari pemangsa. Ikan patin juga mempunyai organ pernafasan tambahan yang membolehkan mereka menyedut udara dari permukaan jika oksigen rendah. 8. Bau tangan pemancing boleh jejaskan strike. Bau rokok, minyak enjin, sabun boleh buat ikan patin culas. Sebaiknya lap tangan dulu sebelum menyentuh umpan. Kesembilan, patin ni cepat serik makan umpan. Kalau strike banyak terlepas, ikan patin akan menjauh sementara. Dan yang ke-10, ikan patin besar jarang makan umpan kecil. Patin besar lebih suka umpan padat, saiz besar dan bau matang seperti masam, manis, lemak masam dan buah peram macam pisang, sawit dan ara. Jadi sudah anda belajar? Sila komen.